Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng mendakwa Zahid Hamidi pengurusi BN menjadi liability terbesar kepada BN. Apa komen Abah? Komen Abah senang aja. Keluar. MCA sila keluar daripada BN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Omar Puat Podcast Jangan Berlapik. Bah, Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng mendakwa Zahid Hamidi pengurusi BN menjadi liability terbesar kepada BN. Apa komen Abah? Komen Abah senang aja. Keluar. MCA sila keluar daripada BN. Oh, okey. Kalau dia kata Zahid sebagai liability. Aha. So buat apa nak stay dalam BN? Keluarlah. Oh, betul juga. Kan? Ha. Tapi pada Abah sebenarnya yang menjadi liability kepada BN ialah MCA, bukannya Zahid. MCA lah liability kepada BN kerana dia gagal menarik sokongan orang Cina kepada BN. Dia tak banyak membantu pun MCA ni. Bahkan dia pengaruh dia di kalangan orang Cina pun semakin merosot. Kita perlukan undi Cina, kita mengharapkan dia. Betul. Yang Betul musuh DAP adalah MCA. Betul. Bukan UMNO. I mean, yelah sepatutnya yang kena melawan si DAP ni MCA, tapi UMNO pula yang kena buat kerja lebih. UMNO Betul. yang kena buat kerja MCA. Ya. Contoh terbaik. 2019 selepas BN tombang, 2019 berlaku pilihan raya kecil di Tanjung Piai. Betul. Ketika itu siapa Presiden UMNO? Zahid Hamidi. MCA menang kat situ dengan majoriti yang besar. Kan? Kalau Zahid itu adalah liability, kan, takkan menang MCA di Tanjung Piai. Jadi sebab itu siapa naib presiden ni, kalau dia kata Zahid tu adalah liability dan MCA ada kekuatannya sendiri, suruh Wee Ka Siong tu bertanding di parlimen, keluar lawan DAP. Siapa menang? Kan? Betul. Buktikanlah. Selama ini dia menang di akhir time tu ialah kerana UMNO yang menangkan dia. Sebab itu kawasan majoriti Melayu. Jentera, kebanyakan jentera UMNO. Satu contoh lagi yang paling mudah ialah Dun Parik Yakni. Selama ini kita serah kepada MCA bertanding. Ya. Sebab itu kawasan majoriti Melayu. Itu pun sebenarnya kubu UMNO di Seri Gading. Tiba-tiba pihak Rio 2018 mereka kalah di situ. Kan? Tahun 2022 UMNO bertanding situ. YB Najib Samuri. Betul. Menang, UMNO menang. Betul. Itu maksudnya apa? Itulah buktinya MCA memang dah tak ada pengaruh. Ya. Dia adalah sebenarnya liability kepada BN. So jangan cakap banyaklah. Abang rasa Wee Ka Siong akan bertanding tak dekat tempat-tempat DAP atau Confirm dia tak berani. Confirm dia tak berani. Sebenarnya pada Abah, naib presiden MCA ni, ya, apa alasan dia mengatakan Zahid adalah liability? Alasan dia ialah kerana dia kata Zahid mengubah pendirian. Sebelum ni dia kata ada tim B dalam DAP. So bila DAP bising, so Zahid berjelaskan apa maksud dia semasa dia menggulung tu. So dia kata kalau mereka terasa tak apalah, dia kata dibetulkanlah. So itu yang dianggap sebagai liability. Kerana mengubah pendirian bahawa ada tim B dalam DAP. Kalau itu hujahnya tak kuat. Betul. Kan? Setuju. Sebenarnya dia marah tu kerana kita tak menganggap DAP ni sebagai musuh. So bila Zahid betulkan kenyataan masa-masa penggulungan, dia kecewa. Bukan kecewa kerana dasar, bukan kecewa kerana isu pertuduhan mahkamah, ya. Tapi dia melihat kerana mengubah kenyataan semasa penggulungan yang mengatakan DAP ada tim B. Itu sahaja. Sebenarnya dia kecewa kerana UMNO tak tegas melihat DAP itu sebagai musuh. Itu sahaja. Kan? Jadi Omar rasa
MCA ni sekadar wayang sajalah. Cuba tengok. Hmm. Ya, kenapa dia nak kata Zahid adalah liability. Sedangkan Zahid diberi banyak kepercayaan. Baru-baru ini, semasa menggulung, dia beritahu bahawa PMX telah memberi satu surat menyatakan bahawa Felcra walaupun di bawah Perdana Menteri sekarang ni dia serah kepada Zahid secara rasmi. Itu kepercayaan. Betul. Kan? Liability apa? Kan? Zahid adalah pengurusi Tibet Malaysia. Zahid adalah pengurusi 31 resolusi Kongres Ekonomi Melayu. Dia pengurusi sekarang ni. Dalam tu ada Gobind Singh Dio. So maksudnya Zahid diberi kepercayaan, bukan liability. Ya. Zahid adalah pengurusi FUPAS negara. Kan? Macam-macam jawatan yang Zahid pegang sekarang ni. Jadi itu bukan liability sebenarnya kepada BN. Kan? Jadi sebab itu kalau boleh dia desak. Abang mendesak dia supaya dia mendesak Wee Ka Siong bertanding di Keluang. Ada berani? Abang rasa kenapa naib presiden MCA tu kata begitu? Dia sendiri pun tak pernah menang pilihan raya. Kalah aja. Macam mana dia nak katakan awaklah liability kepada MCA? Awak naib presiden liability kepada MCA. Jadi sebab tu jangan membuat tuduhan yang bukan-bukan. Dan dia kena ingat bahawa semasa penggulungan di Perhimpunan Agong baru-baru ini, Zahid mengemukakan satu cadangan, iaitu rebranding BN. Apa maksudnya? Ialah untuk mengukuhkan Barisan Nasional. Rebranding ni adalah satu idea ke depan. Ya. Iaitu kita nak memperkuatkan PN. Sudah tentulah ini akan melibatkan pindahan kepada perlembagaan BN, ya. Mungkin menukar nama. Mungkin. Abang rasa akan tukar nama kalau rebranding BN ni? Tak tahu, sebab satu jawatan kuasa seperti Zahid sebut bahawa satu retreat akan dibuat. Okey. Maksudnya bukan Zahid fikir seorang. Ya, ini bukan soal detektor. Maksudnya engkau berilah pandangan dan cadangan semasa retreat tersebut. Mestilah naib presiden ini terlibat. Sebab dia ni presiden MCA. Beri pandangan. Ya. Semasa retreat tersebut. Tapi sekurang-kurangnya Zahid memikir ke depan. Dan alhamdulillah kita baru dapat ahli baru. Bukan ahli baru, sebenarnya dia tak pernah keluar pun daripada BN, iaitu PPP. Yang sudah berumur 72 tahun. Kan? Dia ada 3,000 cawangan seluruh negara. Dia ada ahli 322,000. 3,000 cawangan? 3,000 cawangan. Oh, okey. Banyak juga tu. Banyak. Kan? Dan dia pernah mentadbir Perak. Sebab dia lahir pada tahun 1954-55. Dan dia pernah menubuh kerajaan campuran dengan BN di Perikatan di Perak. Dan rupa-rupanya, ya, bila Menteri Dalam Negeri mengeluarkan satu surat, rupanya PPP adalah ahli PN yang tak pernah keluar daripada BN. Cuma dia dibatalkan pendaftaran kerana ada pergeseran dalaman, ya, sehingga melahirkan My PPP, dan sekarang mereka balik kepada nama PPP yang asal setelah berkompromi, dan rupa-rupanya dia ahli penuh BN. Jadi sekarang BN ada 5. 5 parti. Oh, bukanlah Friends of BN kan? Bukan. Okey. Alright. Jadi pada abang, sumbangan Zahid, ya, dalam memimpin BN sehingga kita
ada 8 menteri sekarang ni. Bahkan kita jumlah lebih besar daripada DAP pun dalam kerajaan Madani ni. Ya. Jadi itulah pada pada pandangan abang bahawa ini antara kejayaan besar di bawah Zahid. Jadi abang rasa MCA ya, jangan suka menuduh dan sebagainya. Betul. Ya, betulkan diri kamu dulu. Betul. Tak tahulah Omar macam mana. Betul. Ini Omar rasa kita dah banyak pergolakan yang berlaku di dalam Barisan Nasional sendiri. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan atau mencetuskan penggunaan pergaduhan tu. So Omar rasa kenyataan yang dikeluarkan oleh MCA selepas ini, kalau elakkan ada berlakunya ataupun boleh mencetuskan pergaduhan tu lah. Contohnya Sarabanan, timbalan Presiden MIC datang ke PAU dan semasa dialog pre-council wakil-wakil rakyat BN, dia pun datang kan, dan dia pun apa dia nak jawab, dia kata sekarang ni kami ikut BN kan, dan kami menyokong kalau sekiranya Friends of BN diterima sebagai ahli penuh. Tiba-tiba hari ini keluar kenyataan daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa permohonan MIC untuk menyertai PN diterima. Dan keputusan itu dibuat pada bulan Disember tahun lepas. Tapi lalu dia tak keluar pun kan? Dia tak keluar dari BN pun kan? Sekarang kita nak tanya dia, engkau dah diterima jadi ahli PN. So, engkau nak kekal dalam BN ke? Engkau nak masuk PN yang baru terima dalam PN yang sekarang ni koyak rabak tu. Ya? Okey. Jadi apa yang komen daripada Naib Presiden tadi, itu adalah satu perkara yang kita boleh cakap salah, sebab Omar lihat Zahid Hamidi ni seorang yang terbuka. Dia seorang yang boleh dipercayai, ataupun Perdana Menteri sendiri pun bagi kepercayaan penuh kepada dia. Sebab kalau kita lihat balik usul yang dibawa oleh Zahid Hamidi, dia pun setuju bahawa kita akan membuka pintu Parti UMNO ni untuk menerima balik semula orang-orang yang berada di luar daripada Parti UMNO ni. Jadi dan kita pun moving forward, Omar. Maksudnya kita moving forward, iaitu apabila Zahid dalam penggulungan mencadangkan tentang kolaborasi agung, ya, itu adalah satu contoh macam mana kita berfikir di luar kotak merentasi politik gabungan kepartian ini. Ya. Jadi abang rasa apa yang abang cakap tadi memang tak berlapik lah. Sesuai dengan podcast kita, jangan berlapik. Jadi MCA tak boleh MCA tak boleh lah marah kan? Kita berlapik. Kita jangan berlapik. Alright. Okay. So I think that's all. Thank you.